Basic daripada 30 hari untuk aku lari 5 kilo pace 5. So jom. So hari ni hari ke-6. Hari tu aku buat MAF dekat event BSN tu. Dan pace aku jadi 8 minit 43 second. So ada improvement. So hari ni hari ke-6. Aku masih tunggu member aku ya, antara nak buat interval ataupun nak buat MAF juga. Hari ni macam biasa aku pakai 361 degree Fierce Fight. So jom. Tu nampak gayanya. Member aku macam lambat sikit. So macam biasa kita sama buat MAF. Let's go. Itu 1 kilo. Pace 754. Terlaju pula. Okay, kita tengok sambung macam mana. So dah 3 kilo. Pace 754. Makan laju. Stay kena slow down. So kita tengok total 5km aku ni berapa pace sobat. Selepas 6 hari kita buat MAF ni. Jom habiskan. So saya dah 5 kilo. Pace 9.19. Ada lagi improvement dari day 5 itu. So nak dekat 7 hari dah aku buat MAF. Bukan hari ke-7 kita akan try buat interval ataupun kita buat nomoran. Kita nak tengok improve ke tak kita buat MAF selama 7 hari ni. So terima kasih yang mana tengok video ni sampai habis. Ikut aku punya journey 5km pace 5 ni. Jangan lupa follow aku. Jumpa lagi. Ciao.